Right, kita ada dekat dalam cockpit CRZ ni sekarang. Assalamualaikum semua, MBL Legacy lagi sekali. Okay, hari ni aku ada dekat KC1 Garage untuk review satu lagi kereta track diorang. Tapi hari ni review dia agak lain sikit lah, sebab owner ni macam agak malu nak masuk kamera. So dia bagi aku kunci. Okay, dia bagi aku kunci. Lepas tu dia kata, kau review macam mana aku nak review, nanti dah settle nanti Roger. So hari ni aku nak review kereta ni luar dan dalam. Dia dah bagi tahu aku apa yang nak buat dengan kereta ni. Lepas tu dia suruh aku test sendirilah kereta ni. Aku rasa aku boleh kot letak phone holder tu, sebab aku tak ada holder untuk kamera ni. Aku try untuk record as much as aku boleh pakai kamera punya phone punya holder. So tak nak melengahkan masa, kita jump straight to review hari ni lah. Okay, so kita mulakan dengan luaran dia dulu lah. Owner dia dekat dalam, dia malu-malu. Okay, dekat luar ni sebenarnya tak ada apa sangat diorang buat, sebab kereta track luaran tak perlu sangat lah nak flashy. So body kit apa semua tak ada. Dekat depan ni diorang cuma tinted kuning diorang punya headlight ni. Lepas tu dekat bonnet ada latch untuk safety. Lepas tu ada tow hook. Okay, tow hook ni memang wajib ada. Ke depan itu saja. Untuk rim pula sekarang ni depan dengan belakang lain lah, biasa kereta track. Kat depan ni tak salah aku CE28. Kat belakang tu dia pakai RBF1 15 inci. Tapi specs rim yang lain tu aku tak sure, nanti aku tanya dia balik. So bahagian depan dia memang ini sajalah. Lepas tu ada livery diorang yang diorang pakai ni. Lepas itu kereta ni adjustable dia pakai adjustable HWL okay, HWL punya adjustable. Dan kat bahagian belakang ni ada aftermarket punya wing. Yang ni kat tepi-tepi ni pula Powerhouse Racing, KC1 ni semua sponsor diorang. Kalau KC1 ni yes diorang punya bengkel. Ni KC1 Garage. Magnex ni dia punya minyak hitam. Dia pakai minyak hitam Magnex. And shuffle ni dia orang punya braking system. Brake disc dengan brake pad dia orang pakai shuffle. Yang ni lah, shuffle high performance brake pads and rotors. And then dekat belakang ni kita ada stiker Paintwork Performance. Okay, Paintwork Performance ni untuk yang tak tahu, actually dia adalah brand dari Malaysia juga ya. Local brand, Paintwork Malaysia. Okay, Paintwork Performance. Dia ada buat performance parts untuk CRZ, tak silap aku untuk MyV, untuk Golf, banyak lagi lah. So kalau korang boleh check diorang punya social media Paintwork, insyaAllah korang boleh jumpa dia punya barang-barang yang available. Mana tahu ada untuk kereta korang, korang boleh tengok lah, tengok Usha. And biasalah kalau kereta track, kat tepi ni glass, tapi kat belakang dia pakai akrilik untuk save weight. Kat belakang ni pun akrilik juga. So dua ni akrilik. Dan aku rasa bahagian luar itu saja kot. Sebab bahagian luar dia orang tak berapa nak beria sangat. Sebab bila kita masuk track ni anything can happen. Kalau kita buat lawa-lawa dekat luar macam rugilah juga kan. So dekat luar itu sajalah. Dia orang buat akrilik belakang. Lepas tu dia orang ada wing. Body kit memang kosong, memang tak ada. And then dia orang pakai rim yang akan sentiasa bertukar-tukar. So kalau korang tengok kereta ni dekat track, tak semestinya dia orang pakai rim ni lah. Dia orang high chances dia orang akan pakai rim lain. Yang mana yang menyenangkan lah, sebab bila pergi track ni dia orang akan bawa berset-set tayar. And dia orang tak ada masa, and dia orang tak ada tools untuk tukar tayar kat situ. Dia orang bawa set-set yang dah siap masuk rim lah. So kalau perlu tukar tayar, masuk je apa yang ada. So rim apa yang ada, rim itulah yang dia orang pakai untuk lap tu. So bila kita dah habis review dekat luar ni, biasa kita pergi ke dalam pula. Okay, kenapa hari ni owner suruh aku review sendiri kereta ni and tak ada dia nak bawa? Sebab dekat sebelah tu tak ada seat. Satu sahaja seat dia ni. Masa mula sampai tadi aku cakap dia, Jiwan, macam mana aku nak buat on-board test? Seat sebelah tak ada ni. Dia kata you bawa. Okay, so bila dia kata you bawa tu, aku bawa lah. Phone holder dah ready kat situ. InsyaAllah boleh lah kot dia bertahan. Sebab test pun tak adalah nak menggila-gila sangat. Sekadar nak merasa kereta ni punya
horsepower. And bagi aku kereta ni orang nak buat okey lagi sebab dia cuma hybrid delete and bukan actually swap engine ke K20 ke K24 ke. So affordable lagi. And of course bila dah masuk track, safety mesti nombor 1. So diorang ada pasang full roll cage. Okay, full roll cage. Ini yang kat depan. Yang bahagian belakang tu nanti aku masukkan dalam footage yang lain kat belakang. So tak ada apa sangat dalam ni. Benda yang paling penting je, okay, kita ada kill switch dekat situ. And kita ada switch yang standard kat sini lah, yang diorang selalu pakai apa semua. And then sensor konsol, apa benda semua diorang dah toggle kan. Tinggal itu sahaja. Dan rasa diorang tukar kot dia punya shift knob tu, dia punya gear lever tu. Nak tengok hybrid delete. Okay, belakang ni tak ada ni, dia latch je. Buka ni, buka ni. Alright, okay. See, hybrid dia tak ada dah. Hybrid system dia dah completely buang. And now running on engine standard 1.5 dia sahaja. Okay, ni full roll cage dia. Belakang, tengah sampai ke depan. Memang rompong habis kereta ni. Memang kalau duduk kat dalam ni memang berdengung lah telinga. So aku dah tunjuk lah dekat korang luar dengan dalam kereta ni. Dia sebenarnya tak ada apa-apa yang nak panjang sangat lah, sebab kereta ni asalnya kereta Gymkhana. Tapi since Gymkhana sekarang tak ada buat event yang banyak, diorang decide untuk convert kereta ni untuk prep ke Sepang. So daripada Gymkhana punya spec, diorang buat balik untuk jadikan kereta ni fit for Sepang. Dan tak silap aku tadi, Chin Wan cakap dengan aku daripada Gymkhana spec ke Sepang punya spec, diorang ambil masa dalam 2 minggu lah untuk siapkan kereta ni. So bahagian luaran semua aku dah tunjuk, belakang and bahagian dalam pun semua aku dah tunjuk complete. Sekarang kita pergi bagi engine. So engine dia ni sebenarnya tak adalah banyak sangat yang dibuat, sebab diorang sebenarnya tak banyak masa untuk prep daripada Gymkhana punya spec ke Sepang punya spec. Tapi okay, aku tunjuklah apa yang diorang dah buat kat engine ya. Alright, itu dia engine yang akan aku tunjukkan. Boleh, tak ada dia. Oh, boleh. Masuk sekejap Okay, sekejap. Ni owner KC1 Garage. Okay, engine yang dia pakai ni GEL15A single cam. So diorang tak banyak sangat lah buat dekat bahagian engine ni. Diorang dah fokus on handling apa semua. Engine ni tak silap aku, dia dah buat remap stage 2 Dia tak ada tukar management, dia remap stage 2. Lepas itu diorang ada pakai oil catch tank dalam tu and air intake dari Pitwork Performance. And itu sahaja yang diorang buat untuk bahagian engine. Remap, oil catch tank dengan air intake. Itu je. And kereta ni lepas dyno dapat dalam 127 wheel horsepower. Okay, 127 to the wheels dah cukup untuk have fun lah dekat Sepang untuk buat time. Kalau korang tengok kat sini, memang kalau kita track, bumper depan ni memang always sentiasa ready untuk dicabut. So diorang ikat dekat tepi, dekat tayar diorang, dekat bahagian fender diorang ada skru. Tapi dekat bahagian depan ni diorang pakai cable tie kat sini macam ni. Diorang tak ikat dekat body. Yang ni ikat, tapi tepi ni tak ada tempat untuk ikat, so diorang pakai cable tie. Masuk Sepang, diorang kata memang benda ni wajib, sebab untuk safety diorang ikat dipstick ni. Untuk cek minyak enjin ni diorang ikat dipstick ni ke body. So basically itu sajalah untuk enjin ni. Not much done. Tapi apa yang diorang fokus on more is diorang punya driver. Okay, driver dia kalau bawa kereta macam ni, kalau bawa kereta yang horsepower rendah dekat Sepang, meaning that driver tu memang kena betul-betul faham layout, memang kena betul-betul faham engine ni and perangai kereta ni, so that dia boleh buat timing dekat Sepang. So aku rasa habis dah kot engine, luaran, dalaman semua aku dah tunjuk dah. Sekarang kita hop on to onboard test pula.
The ball yang nak buat kita track. Nah, kita ada dekat dalam cockpit CRZ ni sekarang. So kita start dulu. Kita bergerak lah. Bismillah. Nak lock dulu ya. Test kat jalan ni sikit. Sedap lah Mat cerita dia. Ngam. Dengan kereta ni 127 horsepower, tapi dah lighten, so aku boleh rasa lah dia punya power tu macam mana. So kita pusing balik ke sini lah, tak nak masuk jalan. Sebab kereta ni kita try, bukan apa, aku tak nak apa, tak nak dikacau lah. Sebab no plate depan pun tak ada sekarang ni. Kita santai dulu kat sini. Okay, rasa drivable. Nak bawa daily pun boleh lah, senang cerita. Sebab clutch dia clutch standard, so nak bawa dia macam still okay lagi. Cuma kereta ni tak ada aircon lah, of course. Aircon semua kena buang lah. Cuma timing dia, timing kereta ni dia agak meliar sikit, so kita kena jaga-jaga kat situ lah. So handling kereta dia memang sedap lah. Itu memang tak dinafikan. Kita pergi one more round lah. Tak puas. Sumpah rindu kereta macam ni.
pun ada lagi. Apa macam? Habis. So that concludes hari ini punya video Honda CR-Z Hybrid Delete from KC1 Garage. Aku nak berterima kasih, berterima kasih kepada Chin Wan sebab dia bagi kepercayaan untuk aku review kereta dia and untuk actually test kereta dia. Sebab aku ingat lagi first aku datang, aku tengok seat sebelah tak ada. Aku cakap, Chin Wan macam mana ni nak on board test, macam mana kereta seat sebelah tak ada? You bawa lah. Dia kata you bawa lah. Aku tak ada cakap boleh ke, tak apa ke. Dia cakap you bawa lah. Aku dah lama tak bawa kereta macam ni, so aku rindu nak bawa kereta macam ni. Aku cakap okay, aku review, aku test. So habislah video untuk hari ni. Aku harap korang enjoy, dan aku akan jumpa korang video seterusnya. Assalamualaikum.